Selepas aku tengok pendedahan Tamim tu, sedih lah, sedih. Apa yang wujud dekat dalam balai. Ya, aku tahu kadang-kadang memang kita perlukan soal siasat yang keras ke apa benda ke. Tapi tengok keadaan lah. Dengan orang yang mempertahankan hak pun kau nak layan macam tu. Tak kira lah dia penjenayah ke apa benda ke. Kalau kau tengok, kalau kau faham, kalau ikut Islam betul-betul, adakah macam tu hak dia? Hatta orang dekat dalam tu semua bukan Islam. Pelampau ke apa benda ke. Pelampau Hindu ke, pelampau Buddha ke, pelampau Muslim sekalipun. Ha? Tak layak kau nak layan orang macam tu. Itu ke cara Islam ajar? Mana Tok-Tok Mufti, tuan-tuan guru di agama tak nak ulas benda-benda macam tu yang berlaku. Tak kira lah benda tu hal terpencil tak terpencil, memanglah benda hal siasatan ni memang tak ada orang buat live dekat dalam balai tu. Apa nak siasat merata-rata. Ini aku tak tuduh semua. Memang ada segelintir dekat mana-mana pun mesti ada punya orang jenis macam ni. Kan? Jenis psycho. Dia berkuasa, dia beruniform, dia buat suka dia je. Dia rasa dia besar lah, orang tu sorang-sorang kat situ. Orang nak semayang tak ada bilik khas. Al-Qassam tu aku nak bagi tahu. Negara perang tu pun kau tengok berapa ramai yang masuk Islam sebab dia orang. Sebab dia orang punya akhlak tu. Macam mana akhlak dia dengan tu yang Yahudi tu, yang Kristian Ortodok ke, Katolik ke, yang piau punya Kristian tu. Bukan sesama Islam, sesama Melayu tu. Dia tak ada pun nama Allah Muhammad terletak terpelekat atas dahi ke kat pinggang ke, tak ada. Tapi bau ke apa tak ada. Itulah adab. Logo tu kau tulislah ayat Quran berkeliling baju uniform tu, kau sulamlah dengan ayat Quran, selawat ke pun. Kalau tak ikut Islam, tetap tak ikut Islam. Itulah yang pas perjuangkan. Kau tahu tak? Kau faham tak? Sebab itu orang dulu orang nak perjuangkan Islam, perjuangkan Islam. Islam binatang apa lagi? Dah boleh semayang, dah boleh pergi umrah sebab kepala otak kau tu dah ditanam daripada dulu. Ikut Islam ni, ikut Islam tu boleh semayang, boleh bang, boleh pergi dengar kuliah, boleh mengaji, boleh kasidah, boleh pergi pertandingan musabakah, dapat juara ke antarabangsa seluruh dunia kau pergi. Pergi umrah berkali-kali, kau pergi haji, pergi bayar zakat, ada pusat zakat, ada mawib, ada apa, ada jabatan agama, Islam dah. Itu pasal lah Jahanam. Itu pasal yang ada tak reti mengucap pun ramai, yang tak reti baca Fatihah pun ramai, yang takut jadi imam pun ramai. Sebab itulah sistem tu tak masuk dalam pentadbiran. Bila orang cakap kau buat lawak, kau menganjing-anjing, itu sistem Islam ke? Aku tak tuduh semua, tapi benda tu wujud. Dan bukan dia seorang, bukan Tamim tu orang yang pertama. Benda tu wujud dan berlaku. Itu betul-betul bukan lagi tak ikut Islam, bercangkah terus dengan hukum Islam. Sekarang ni isu tu aku nak tengok dapat tak dapat perhatian mufti ke, menteri agama ke, seluruh mufti 14 negeri ke, dapat ke tak dapat benda macam tu. Cuba cerita sikit, jangan takut. Amanah lah, jangan takut. Ada autoriti bercakap, cakap yang hak, cakap hak, yang batil cakap batil. Sebab itu aku benci, bukan aku benci, aku menyampah nak tengok forum perdana ke apa benda yang keluar-keluar TV ni. Bukan aku sombong ke apa, bukan. Tapi topik-topik yang kau angkat untuk tatapan masyarakat tu benda-benda yang halus, smooth, benda-benda yang perlukan mudarat yang besar, benda-benda yang mudarat yang besar yang perlu kau selesaikan segera, kau tak nak selesaikan. Benda-benda isu remeh-temeh, hal poligami, itu bagi cikgu kafar pun boleh lah. Tak payah sampai nak sandang jawatan mufti ke jawatan apa. Kan? Benda-benda macam ni lah yang kau perlu tekankan. Itu belum cerita pasal uniform tu ikut betul-betul muslimah ke tak muslimah. Nampak tak? Itu orang kata hidup ikut Islam, angkat Islam, nak angkat tinggi Islam ni pasal itulah. Bukannya sembahyang bang apa semua tu tak payah. Tu zaman Jepun pun tahu, yang berkemban, yang tutup pakai selendang pergi kubur zaman dulu-dulu dah ikut. Islam dah juga, tapi Islam kan benar-benar Islam. Itu satu hal. Ni satu hal lagi yang di BKL ni pula, yang street dakwah ni. Tu pun kutu-kutu Ceplos Walanon ni. Duk kata fitnah lah, tak dengar dululah pendapat lah, apa benda nak dengar daripada sebelah pihak. Hang rasa itu dah adil lah, kenyataan yang datang dari sebelah pihak tu adil lah. Lepas tu kenyataan yang mangsa tu kau tak nak angkat pula. Kalau berani buka sidang media, dua-dua ada kat depan. Bersama dengan peguam masing-masing ke apa ke. Nak dengar daripada dua-dua. Tak ada ni, kalau dengar daripada sebelah pihak ni memang pakai spin ni. Kalau dah nombor satu tu pun kuat spin, yang bawah jangan tanya lah. Kan? Di BKL problem, betul tak? Problem. Pasal apa aku cakap problem? Benda dah 14 tahun baru kali ni baru kali ni menghalang laluan. Yang beratus tahun punya kuil-kuil yang itu tak halang laluan. Yang dekat Bukit Mentajam dekat mana tu tak halang laluan. Tak halang laluan. Yang tu kau ceplos Walanon cai-cai haram jadah ni kau tak nak pula ulas benda-benda macam tu. Kan? Yang salah kau diam, kau pertahankan sebab apa? Sebab kena dekat tempat kau. Pasal apa orang kecam Hanayuh? Pasal dia lah menteri yang ada sekarang ni baru pakai. Benda tu berlaku di bawah Madani ni. Benda street dakwah tu berlaku apabila timbalan dan menteri tukar kepada bangsa lain. Benda tu berlaku. Lepas tu kau nak kata yang cerita Abang Belon tu pun disensasikan. Abang Belon siapa yang memerintah? Masa Abang Belon tu kerajaan mana memerintah? Madani ni lah.
Jadi kau nak salahkan kerajaan dulu lagi? Masa abang belon ni straight dakwah ni yang terbaru sama dengan time semain Jumaat tu yang di BKL buat alasan apa rider tak ada parking. Aku ni buat rider lah tak pernah lagi lah duk komplain parking tak ada. Kau ingat apa rider ni orang jenis ni macam apa? Skema punya buat motor. Bawa siapa? Madani lah bawa kau punya papan non tu. Oh, kaki spin tu. Itu di BKL lah. Hanayo lah. Siapa paling besar dalam wilayah sekarang ni? Kan? JKK buat nama, Tok Syah dapat nama, siapa yang akan menjawab? Pengerusi masjid ke surau tu yang jawab. Jadi, bila apa-apa berlaku, orang akan tembak terus. Hanayo tu. Atas sekali duta Tuhan yang disayangi oleh walanon Melayu-Melayu Barwa KPRB ni. Faham tak? Tak kira lah datang dari siapa. Zaman Tun dulu, zaman UMNO dulu, waktu zaman UMNO yang kau kata Raja rasuah bapak penyamun sehingga hari ni tu, yang 47 hilang macam tu je tu, semua kau tala saka tua, semua kau tala Tun tu, bukan pandai pula, padahal sampai sekarang Tun duk saman tu, tak ada tak naik-naik lagi kau, duk lari macam tu je, bukti tak ada pun, duk pakai tuduh macam tu je, cakap-cakap mulut kedai kopi je, bukti tak ada pun, pandai tuduh je korang ni, kan? Kalau betul mana datang bukti, tak kena tangkap lagi orang tua tu, relax je elok, berapa tahun dah pencen daripada politik. Takut lagi dengan bayang-bayang saka tua yang korang kata saka tua tu. Kan? Walaupun yang buat kerja tu, UMNO bahagian cabang ke, Exco negeri ke apa ke, Tun lah dapat nama, Mahathir dapat nama. Kan? Betul lah tu cara dia, sebab bawah pemerintahan dia sendiri cakap itu hari. Kan? Saya terimalah kesalahan saya kalau ada benda tu berlaku dekat masa zaman saya. Tak kira lah siapa pun akan menjawab. Kalau kau nak kata PAS, menjawab juga. Isu balak lah, isu air tak ada. Semua menjawab, pimpinan semua menjawab. Bukan dia yang buat salah, dia menjawab. Dia ambil lah tanggungjawab tu. Orang dah bayar gaji besar-besar. Tugas dia lah nak pening kepala. Bagi kat dia lah nak menjawab. Kan? Dah benda ni berlaku yang pelik-pelik ni, yang kes Abang Belon kena pijak, yang kes saman apa time waktu semain Jumaat yang straight dakwah yang 14 tahun tak ada orang kacau, tiba-tiba pula halang laluan ni. Waktu zaman siapa? Aku tak nak ambil tahu siapa Datuk Bandar KL ni. Siapa Menteri Wilayah? Sebab itu aku cakap, puak-puak ni, hang tuduh lagi walaun pakai kaki fake account. Aku tak jumpa lagi walaun kaki fake account ni. Kalau walanon, ceplos, kaki fake account, ya betul. Adalah friend 30, adalah 1000 friend. Lepas tu, hentam-hentam, gambar profil tak ada lock. Itu dah biasalah tu, lock. Berani tunjuk muka lah, cakap benda yang betul kot. Kan? Ini pam, link tak nak bagi, apa tak nak bagi. Kau boleh fitnah, kazah, ajaran sesat, tunggang agama, apa lagi. Itulah benda mainan-mainan bot ni. Hujah tak ada, kau bantai macam tu je. Betul tak? Aku ingat malah lah nak buat VTT bulan-bulan puasa ni, tapi nak kena bagi juga sesekali. Kan? Patutlah kau tak cerdik. Dan memang kau memang layak pun tak cerdik. Memang betul lah, memang anugerah paling bodoh sepanjang zaman, anugerah platinum khas, khususnya memang korang lah. Memang dapat kat hampa lah. Ceplos ni, walanon ni. Elok lah. Nak bungkus, nak ruyuk lah tak lama lagi. Kau jangan salahkan rakyat bila orang hentam di BKL, orang hentam wilayah. Benda tu berlaku zaman siapa pemerintah. Jalan lah terus. Relax lah, gentle lah. Kau pusing lagi macam ni. Nak dengar juga kenyataan daripada sana macam mana. Firdaus Wong tu tulis open terus. Aku nak dengar juga apa counterback dia. Benda-benda yang untuk pertahankan agama kau tak nak tahan. Benda-benda yang terang-terangan batil, kau diam, kau tak nak sokong. Hal polis tadi dengan bab di BKL ni. Menteri-menteri agama apa semua, kau tengok betul tak jalan kerja, cara tindakan macam tu ke nak layan. Tak kira lah dia penjenayah ke apa. Ini belum apa-apa lagi kau dah buat macam tu. Itu semayang tak sah apa semua tu, yang dalam balai tu, ni aku bagi tahu, dalam balai tu hampa tanggung lah. Hampa tanggung lah. Bukan dia saja, aku yakin daripada dulu lagi macam tu lah sistem dia. Kau ingat darurat? Ingat darurat? Abang datang kitab mana yang mengatakan darurat? Nak kena tahan, nak kena semayang tepi jamban macam tu, dengan maruah tak terjaga, aurat antara Islam pun kau tak jaga, apatah lagi yang bukan Islam. Dengan tandas open macam tu, kau jawablah. Yang pegang daripada dulu-dulu ni, kau ingat lepas. Yang buat ni, yang KDN dulu-dulu ni, yang pegang bukan daripada Saifuddin Nasution ni. Pada dulu-dulu, zaman UMNO tu, kau jawablah. Kalau tak ikut cara Islam macam ni, kau jawab. Kau jawablah, orang semayang tak sah apa semua. Siapa engkau nak nilai semayang penyenayah tu sah ke tak sah? Allah terima tak terima? Kan, siapa engkau nak nilai? Yang masuk tu confirm semua tak masuk syurga ke macam mana? Silap-silap bagus pada engkau yang beruniform lengkap ni. Termasuk aku yang bercakap ni. Silap-silap baik pada aku lagi. Bukan silap, aku rasa memang baik dia lagi pada aku. Kan? Aku ni Allah yang tutup aib aku. Jangan rasa mulia sangat bila kita ada pangkat, ada jawatan apa semua ni. Tu semayang tak sah apa semua, kau tanggung. Aku boleh jamin hak tu kau tanggung. Kan? Kalau kau tak tanggung, dia akan berkait. Dia sebab itu akhirat nanti dia akan berkait, salahkan orang ni, pakat lari habis tinggal semua.
Yang pemimpin atas sekali tu bergaduh lah sama sendiri. Kau lah punya pasal aku kat dalam ni, kau punya pasal siapa suruh ikut aku. Macam tu lah. Benda dah ada 1000 tahun lah, tapi tak nak ambil ibrah, tak nak ambil tahu. Tu nama Islam. Ikut Islam sangat dah tu. Malaysia ni ikut Islam sangat dah. Itulah yang diperjuangkan oleh PAS tu. Kau faham tak faham? Bukan kira RUU yang kepala otak korang tu, nampak? Sebab itulah korang ni bila bercakap tinggi macam level aku ni, memang tak dapat tangkap lah. Sebab korang memang harap macam nampak macam cerdik, nampak macam smart. Sekolah international, sekolah jauh-jauh, overseas apa semua, tapi bodoh, mangkuk tingkat apa semua. Tak boleh fikir, benda-benda basic macam tak boleh fikir. Sebab apa? Jauh pada agama, daripada kecil pun dah tinggal agama lah. Ikut pula pemerintahan sekular pada dulu. Elok lah. Ngam. Tambah sekarang liberal, plural, cun. Memang cantik lah. Resepi dia memang baik.